Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan ramen cheesy spicy. Maggi ni kita orang tak pernah try lagi, ni first time kita orang try. Tak tahulah pedas ke tidak, memang tak rasa lagi. Tapi bau dia macam bau cheese pedas-pedas macam tu, bau dia sedap lah bau dia. Lepas tu kat sini kita ada jejari ketam bersalut, dan ada salad juga. Gitu je lah menu kali ni. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan on notification supaya kalian tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas lagi tau. Rasa dia pedas tapi dia rasa macam tawar sikit. Lepas tu cheese dia tu tak rasa sangat. Tapi dia punya Maggi tu lembut lah. Dia tak pedas sangat pun. Dia boleh lah, dia lagi pedas Maggi Samyang daripada yang ni kan. Dia punya Maggi tu lembut gila. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah tak pedas. Dan yang penting Maggi ni halal, dia ada halal. Dia punya rasa pedas tu dah hilang. Korang bila makan dengan jejari ketam bersalut ni, memang tak ada langsung pedas dia. Nak sos? Letak kat mana? Tak di atas ni. Ni Najwa buat semua 3 cup ya dekat sini. Bolehlah banyak juga. Sekarang ni cuaca dekat rumah Najwa hujan tau. So memang sejuk sangat. Ya memang ngam lah makan dengan menu yang panas-panas macam ni. Memang sedap gila rasa dia. Nikmat lah macam tu. Ni sedap gila. Korang rasa dia manis-manis macam tu. Manis si ketam.
boleh tahan sedap ya menu kali ni. Tapi dia rasa tak pedas. So bagi Najwa kurang dah. Sebab kalau makan pedas-pedas, lepas tu tambah cuaca hujan, memang lagi sedap ya. Tapi ni dia rasa macam tak pedas sangat. Kalau mu macam mana? Pedas sikit lah. Boleh lah dia punya pedas tu. Tapi bagi Najwa memang tak rasa gila pedas dia. Lepas tu dia punya jadi ketan ni pun memang sedap sangat-sangat. Rasa dia manis-manis gitu kan. Makan dengan sos memang sedap. Alhamdulillah guys. So Najwa pun dah kenyang. Dah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam yo.